Akhirnya kita dah sampai kepada Puan Intan. Okey, kata kunci, kata kunci. Ustaz lagi. Cepat kata kunci. Bintang kembali terang. Alah, tak ingat lapannya tu. Puan. Jalan kita dalam berliku-liku. Senang je. Kami dah siap mancing lagi. Yang ni kalau kau curang saya tak tahulah nak kata apa. Anak-anak. Anak-anak. Jangan sampai abang marah. Penat-penat mak kau menyanyi. Kau tahu. Tahniah kerana menang pertandingan menyanyi tu. Dia tak jangka pun kan. Dia macam jangan, kalau kata dapat janganlah. Yang ni sekali tiba-tiba dia sebut nama. Alamak. Tapi jadi. Kalau tak jadi tengok-tengok ni. Wah, kau dah guna sabun rumah berapa lama dah kak? Tak berapa nak ingat. Lebih kurang 2 tahun. Uyuh. Semalam yang kami hantar kat Tanjung Malim tu, dia baru sebulan. Sebulan dia dah guna 7 botol. Saya nak tanya kak, kita buat macam ni kan, aku rasa macam dihargai tak sebagai pengguna sabun manis? Yelah, dia kan macam tempat lain mana ada. Mana ada kan? Sabun manis je buat macam tu. Tu nak support siapa? Sabun manis dari Sungai Petani, Tanjung Malim. Lepas tu terus saya atas sini. Total perjalanan 1 hari kau nak sampai. Dia 2 tahun dah guna sabun manis. Ni dah dapat setahun. Jumpa tahun depan lah. Jumpa tahun depan. 2027 lah. 2 tahun aku guna sabun manis. Kenapa sabun manis? Satu dia tahan macam lambat sidai ke apa ke. Dia bertahan dah, tak ada bau. Oh, dia tak bau sama. Bau dia macam mana? Bau dia sedap. Akak belum mix tak? Pernah tapi tak rajin nak mix. Tak rajin nak mix. Kali ni akak kena rajin. Untuk sabun rumah manis, you guys boleh mix untuk dapatkan banyak lagi wang kan. Salam rumah manis, guys. Thank you guys.